Habis lah. Habis. Habis lah. Lepas ni mana pula? Kalau ikut besok ada takraw dekat Putrajaya. Tapi dia hari ni dah start. Oh, gila-gila lah. Tim daripada Negeri Sembilan yang cover. Oh. Lagi sedikit. Problem ni dia tak ada jalan jauh. Oh. Itu yang tadi dia datang buka tu. Sekarang SOP semua kena ada. Kejohanan SOP semua kena ada sekarang. Tak kira lah kecil ke besar ke. Hari tu kan sekolah pun kena ada. Itu tak cukup tangan lah. Tak cukup band. Itu ada saya sebenarnya sekolah pun kena lakukan untuk macam racing pasal kalau sekolah menengah okey, dia orang memang ada dia punya. Sekolah rendah tak ada. Bila kita ada pada cincin tu kan. Nak agak budak-budak tu. Saya ada cadang dengan saya punya Ijaz tu. Dia cakap, apa kata kita kena masuk sekolah. Kita pokok untuk ED. ED berarti kita ajar sekali untuk BNS untuk cincin tu kan. Cabang baru ni yang belajar boleh dalam tandas tu kan. Rawatan awal lah. Ya. Maknanya bilik kesihatan tu bukan penuh dengan fail. Ini fail penuh dengan fail gigi. Aku cakap apa benda lah. Ini kalau kecemasan ni gigi ke nak selamat kan? Tapi tak macam mana? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Apa-apa Roger. Saya kalau ada kunci saya lupa. Ingatnya lupa. Kunci. Bang Altan dia budak India tadi. Budak dia berapa ramai? Dua. Dia sudah petang dia dah. Tiba-tiba dah habis. Parent kat luar goreng kaki kan. Dia buat apa. Ada je kat isu ni. Tengok kan. Macam kami kan sispa kan. Ini sispa ni. Kalah rumah sukan pun sispa. Aku cakap apa pun. Malam ada bang. SS19. Sekolah Najwan. Dia buat apa? Parent tu anak dia tak pilih. Pilih sekolah. PPD dalam sekolah. Mana cik mana tu? Belum. Gambar jap. Yang berlangsung di Sport Station Ceras. Alhamdulillah sepanjang hari ini kita telah menyaksikan 44 pasukan dari kategori bawah 14 lelaki, bawah 16 perempuan dan bawah 16 lelaki. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua pasukan, jurulatih, pengadil dan urus setia yang telah memastikan kejohanan berjalan dengan lancar dan penuh semangat kesukanan. Bagi memberkati majlis penutupan kita pada hari ini, dijemput Ustaz Said untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Cepat, orang semua tunggu. Nak bola? Nak bola? Nak bola? Nak bola? San, Lin. Rahsia. nak kumpul ke senang. Rahsia. Duduk. Apa dia gila dah? Tak payah. Gila dah. Cuma yang nombor 2. Ambil, makan berkadir. Ada. Buat capu. Capu. Baiklah, meh. Ini kali lah. Itu dah. Diam. Ida YB. Seterusnya, majlis menjemput Wakil Urusi Teknikal, Jabatan Kuasa Teknikal untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan. Baik, Zah. Siapa? Muhammad Azwan siapa? Tak tahu.
Apa tak payah dia. Buat frame. Tu satu. Nombor berapa? Syah, kau tak payah kan? Nombor satu Nak ke? nombor dua. Oh sedih sian lah. Sorry. Sehari je biasa. Tak ada. Banyak. Jajah suruh kita ambil jajah. Ada. Kasih aku ni. Tak, itu. Kau nak frame kat kau punya company. Tak payah. Frame aku dah penuh dah. Kerja terbaik. Rasa tak ada isu kan, Ref ni tak ada isu kan, betul tak? Kecuali Roy je lah, kenapa dia seorang? Tikaikan lah, tu je lah kan, yang besar pun. Siapa yang tanya? Lain? Kau. Ni Arif, Ami. Tak ada, Yang datang. yang datang. Okay. Okay, yang seterusnya buat pembayaran pembayaran semua akan dapat lah. Tapi macam yang pun dalam tadi, ada yang transfer nanti bagi QR kat saya. Tulis nama lah, berapa banyak tak. Okay, dengan saya. Yang P&N Group nanti kan orang lain transfer. Tak dapat transfer, boleh lah. Boleh. Tambah ke QR? Ada lah. Roy jadi nak cash. Saya akan ladi je aku lah. Yalah, Roy. Aduh, Roy. Bagi aku je lah. USD lain. Oh, USD. Import. Tapi asyik tak dapat dia kan. Betul-betul tak dapat. Adisa cakap dia punya share aku ambil. Terima kasih banyak. Saya Kalau orang. terima kasih banyak. Minta maaf kekurangan aku bergaduh dalam grup lah. Saya memang perang ni sebelum game. Sebelum balik kejohanan memang saya akan perang. Lepas kejohanan tak akan nak perang. Terima kasih banyak. Perang tak kira habis lari ref lagi. Hari kejohanan berperang lari ref ni. Terima kasih banyak. Jumpa kat Johor. Jumpa kat Johor. Bila? Payment akan selesai hari ni juga. Kalau boleh QR lah. Cari Roy. Saya QR, tak bagi QR saya pergi beli makanan. PM saya. Tak ada lagi kan? Nama dia tak ada. Anissa dalam grup tak? Tak apa. So nanti bagi kat lagi ni. PM ke PM? Dia yang buat. Dah. Okay. Tak. Sorry kalau ada tertegur. Okay, just thank you. Tiga. Syah, salam cikgu-cikgu semua. Alamak, kita pergi manjung lepas ni. Kita pergi manjung mandi laut. You Johor. Kan? Apa ya? Ni. Pack tu dah. Kak Ika, main lebih spek. Okey. Ni betul. Naik Johan. Bagi kategori bawah 14 tahun lelaki dimenangi oleh pasukan dari sekolah SMK Bandar Damai Perak. Ni. Buat kalah. Sabina baby.
14 tahun lelaki dimenangi oleh sekolah SMK Pandan Jaya. Banyak pula barang nak simpan ni. Tadi Ya. pasal suka band, banyak barang keluar kan. Barang band tak komplit. Ni siapa yang drive? Oh. Seterusnya, bagi kategori bawah 16 tahun perempuan. 3 bersama dimenangi oleh sekolah SMK Pandan Jaya dan SMK Seksyen 18. Dipersilakan SMK Pandan Jaya. Penuh dah makan. Okey, untuk SMK Seksyen 18 dia dah hampir dulu. So kita move to Naik Johan. Kita move to Naik Johan bagi kategori bawah 16 tahun perempuan. Dimenangi oleh sekolah SMK Desa Sedap.
Aku bagi gambar. Johan, bagi kategori bawah 16 tahun perempuan, dimenangi oleh sekolah SMK Pusat Bandar Puncak 1. Ambil meja. Kau ada meja kat dulu. Ada meja. Tak apalah, saya akan masuk Jangan gambar. balik lagi. Saya nak umumkan pemain terbaik. Kan balik? Saya nak umumkan pemain terbaik. Apa balik? Sini dah. Seterusnya, kategori bawah 16 tahun lelaki. 3 bersama dimenangi oleh sekolah SMK Seksyen 242 dan SMK Seri Indah. Kita panggil SMK Seksyen 24 dulu. Seterusnya, SMK Seri Indah. Okey, tangan tepuk tangan. Seri Indah. Tak habis lagi training. Tak habis lagi training ni. Bagi naik Johan kategori bawah 16 tahun
lelaki dimenangi oleh sekolah SMK dan SMK Pandai Jaya. Cara gila dia tak tahu. Ini mana Jangan balik lagi mengumumkan pemain terbaik. Johor bagi kategori bawah 16 tahun lelaki dimenangi oleh sekolah SMK Desa Sada. Okey, get ready. Pemain terbaik. Siapa rasa dia pemain terbaik? Budak-budak ini generasi telefon. Okey. Yang ditunggu-tunggu, anugerah pemain terbaik bagi setiap kategori. Anugerah pemain terbaik bagi setiap kategori. Bagi kategori bawah 14 tahun lelaki dari sekolah SMK Pandai Jaya. Pemain terbaik bagi kategori bawah 14 tahun lelaki daripada sekolah Pandai Jaya dimenangi oleh Nazrin Nakiyuddin Penkarim. Ui. Tepuk tangan. Anugerah pemain terbaik bagi kategori bawah 16 tahun perempuan. Anugerah pemain terbaik bagi kategori bawah 16 tahun perempuan dari sekolah SMK Pusat Bandar Puchong 1 dimenangi oleh Airin Syahira binti Muhammad Kamsul.
Apa nama dia? Anugerah pemain terbaik bagi kategori bawah 16 tahun lelaki dari sekolah SMK Desa Serdang Muhammad Zafir. Lalu tumpang. Atas kesulitan menggunakan pakaian yang sebenarnya. So begitulah berakhirnya Dashball Malaysia 2025 Selangor. Ya. Itulah kesudahannya. Ni jumpa lagi di tahun hadapan kata dia. Kalau guru besar bagi ya. So maaf. Medal. Kita dapat sijal. Jadilah dapat sijil. Okay. Alright. Itulah kita punya pencapaian di Malaysia ni. Dah sampah. Banyak betul sampah. Itu lah, lepas sukan je penuh sampah. Ada orang kutip tu. Mana Aisyah ni? Ada orang pun. Ada. Bye.